name cardnya, saya bacakan. Perkhidmatan ditawarkan membantu bankrupt, mohon bebas bankrupt, mohon keluar negara, struktur semula bayaran angsuran bulanan insolvensi, mohon membuka akaun bank, apa lagi, nak mohon bankrupt diri sendiri, self declaration bankrupt, ataupun nak batalkan kes kebankrapan Seksyen 105, pelepasan sijil KPS Seksyen 33A, Seksyen 33C. Siapa yang malas nak fikir, nak kita uruskan pun boleh. Semua urusan biasanya secara online. Kalau jumpa pun mungkin sekali saja. Tapi macam kes Mr. Albert tu tak pernah jumpa. Dia hire saya through WhatsApp, bayaran semua dia bayar dan saya uruskan secara online. Dan dia dah bebas dalam masa bulan Mac kita urus, bulan Julai dia bebas, lebih kurang 4 bulan. Kes paling cepat saya pernah buat di Sibu, Sarawak. Seorang penjawat awam, anggota polis di